Tajuk yang kami akan bentangkan hari ini adalah berkaitan dengan masalah kawalan emosi seperti mudah marah dan stres berlebihan. Dalam dunia yang serba pantas hari ini, tekanan datang dari pelbagai arah. Kerja yang menimbun, pelajaran yang mencabar, hubungan yang tegang. Kita jadi mudah marah, hilang sabar kerana perkara kecil. Tanpa sedar kita lepaskan emosi kepada orang yang kita sayang. Stres berlebihan bukan menyakitkan hati, merosakkan hubungan. Kawal emosi bukan untuk orang lain, tapi untuk ketenangan diri sendiri. Mari kita belajar untuk memahami diri sebelum emosi menguasai hidup kita. Untuk pengenalan, emosi memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Ia mempengaruhi cara kita berfikir, membuat keputusan dan bergaul dengan orang lain. Namun, apabila emosi tidak dikawal dengan baik, seperti mudah marah ataupun mengalami tekanan yang berlebihan, ia boleh menjejaskan kesihatan mental dan hubungan sosial. Masalah ini semakin ketara, terutamanya dalam kalangan pelajar dan pekerja yang berdepan dengan tekanan hidup yang tinggi. Definisi isu ini adalah mudah marah itu merujuk kepada kecenderungan individu untuk bertindak balas secara agresif ataupun negatif terhadap rangsangan kecil. Manakala stres berlebihan pula ialah tekanan emosi yang berlaku apabila seseorang merasakan beban yang dihadapi melebihi keupayaannya untuk menghadapinya. Faktor berlakunya masalah kawalan emosi seperti mudah marah dan stres berlebihan adalah kerana tekanan akademik ataupun pekerjaan. Pelajar sering menghadapi beban kerja yang banyak seperti tugasan, ujian dan projek yang perlu disiapkan dalam masa yang singkat. Ini boleh menyebabkan stres dan keletihan yang melampau. Yang kedua adalah masalah peribadi. Konflik dalam keluarga, masalah kewangan ataupun hubungan sosial yang tidak stabil boleh mengganggu emosi dan tumpun pelajar dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah kurang sokongan sosial. Sesetengah pelajar tidak mempunyai tempat ataupun orang untuk berkongsi perasaan dan masalah. Ini menyebabkan mereka berasa tertekan dan keseorangan. Yang keempat adalah pengaruh media sosial. Melihat kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna di media sosial boleh membuatkan pelajar merasa rendah diri dan membandingkan diri mereka secara negatif dengan orang lain. Yang kelima adalah faktor biologi dan psikologi. Masalah seperti ketidakseimbangan hormon, kurang tidur ataupun gangguan mental yang tidak dikenal pasti juga boleh menyebabkan pelajar mudah berasa murung ataupun cemas. Kesan daripada masalah ini yang pertama adalah emosi yang tidak terkawal boleh menyebabkan seseorang itu hilang fokus, mengalami kemurungan dan turut menjejaskan kesihatan fizikal seperti sakit kepala ataupun keletihan. Yang kedua, masalah emosi boleh membawa kepada konflik dalam hubungan, iaitu rasa ingin menyendiri. Yang ketiga adalah tekanan emosi memberi kesan kepada prestasi, di mana pelajar ataupun pekerja mungkin hilang motivasi, menyebabkan mereka kerap ponting dan tidak dapat mencapai potensi yang sepenuhnya. Langkah untuk menangani isu ini adalah mengamalkan teknik pengurusan stres seperti senaman, refleksikan diri dan tidur yang cukup. Yang kedua adalah mengadakan sesi luahan perasaan bersama individu yang kita percayai. Yang ketiga adalah menetapkan matlamat yang realistik dan menguruskan masa dengan bijak. Yang terakhir adalah mendapat bantuan daripada profesional jika diperlukan. Dalam sesi kaunseling, kaunselor biasanya menggunakan beberapa kemahiran penting. Yang pertama, mereka mendengar dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Seterusnya, mereka bantu klien kenal pasti dan faham emosi yang dirasai. Kaunselor juga bantu ubah cara fikir yang negatif kepada lebih positif. Akhir sekali, mereka beri sokongan emosi dan dorongan supaya klien lebih yakin menghadapi tekanan. Peranan guru bimbingan dan kaunseling dalam menangani isu ini adalah yang pertama, memberi pendedahan awal tentang pengurusan emosi.
Dan yang kedua, menyediakan perkhidmatan kaunseling individu ataupun kelompok, mewujudkan persekitaran sokongan di sekolah melalui program pembangunan sahsiah. Yang terakhir adalah bekerjasama dengan guru lain dan ibu bapa untuk membantu pelajar yang dikenal pasti. Cadangan untuk menangani isu ini adalah menyediakan modul pengurusan emosi dalam kokurikulum sekolah. Yang kedua, mewujudkan bilik rehat emosi ataupun ruang ekspresikan diri di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran awam melalui ceramah ataupun bengkel psikologi. Yang terakhir, menggalakkan menggunakan aplikasi sokongan emosi yang selamat dan mesra pengguna. Implikasi isu ini adalah masyarakat yang lebih sihat secara emosi dalam menyumbang kepada keharmonian sosial, pelajar dan pekerja yang sejahtera dari segi emosi lebih produktif dan berdaya tahan. Dan yang ketiga, mengurangkan isu buli, pergaduhan dan juga masalah disiplin. Kesimpulannya, kawalan emosi adalah kemahiran penting dalam menjalani kehidupan seharian. Isu seperti mudah marah dan stres berlebihan perlu ditangani secara holistik melalui peranan individu, kaunselor, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Dengan pendekatan yang betul, individu dapat membina daya tahan emosi dan mencapai kesejahteraan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek.